Sebab itu dia menteri besar. Kalau menteri besar mestilah lebih kelas. Macam Ulu Kelang. Dia langsung kena kelas. Orang jawab dia buat kuliah kewangan daripada pagi sampai petang. Saya jemput. Jadi Taman Medan penting puisi itu. Kalau tak perlulah kod Rumi. Taman Medan. Taman Medan sebut tak perlu polisi. Dia sama air raya kod Rumi juga. Sebut je lah sama air raya, tak payah kod Rumi. Sebab itu penting faham puisi. Kalau tak kita sesat dalam makna yang pokok. Dah duduk. Sebab itu yang berhormat sekalian, Ini bagi celah tak? Boleh celah tak? sampai puisi pun nak gaduh dia apa hal? Taman Medan ini adalah floor Menteri Besar. Apa Menteri Besar, tapi faham makna dan laksanakan, itu je yang kita minta. Tak salah kot. Ya. Saya suka Yang Berhormat sebut. Yang Berhormat patut bangga ada adun macam saya baca satu-satu apa yang Berhormat quote. Ya. Tapi saya nak Yang Berhormat faham maknanya, laksanakan. Itu Semalam saja. cakap lain, hari ni cakap lain. Semalam bukan main balon MB. Sebab itulah Berhormat. Bila Yang Berhormat bercakap macam tu, Ulu Kelang saya faham. Dia memang begitu. Dia taklah suka tak suka puisi pantun ni sebab dia straightforward orang ni. Jadi akhirnya tak apa jawab. Lalu lepas tu yang lain-lain pun jadi, yang lain-lain pun terikut. Yang lain-lain pun terikut. Dan tu penggunaan perkataan-perkataan tentang inflasi, tentang apa. Saya tengok sementa pun ikut. Sebut tentang kemiskinan. Ini real. Jangan quote yang bukan-bukan. Jangan faham teori. Kita kena faham teori. Sementa. Hati-hati. Sebab nama saudara Wan. Sebanyaknya yang Wan ni semua lawan Ulu Kelang. Jadi Sungai Kandis, ya Allah, walaupun saya tahu apa di hati Sungai Kandis. Jadi terima kasih Yang Berhormat. Saya mohon mencadangkan belanjawan tahun 2026. Ada satu belum jawab lagi. Apa? Yang buat Tentang konsesi ni SIP. Apa SIP apa? dah. Semalam je lah. Jawapan Jawab lah. tentang Tak apalah. Ahli-ahli Yang Berhormat sekalian. apa kerajaan negeri. Okey. Ya. Sudah. Semalam dah panjang dah nak faham apa. Tak. Baik. Satu, Yang pertama bukan keseluruhan Yang Berhormat. Satu topik saja di bawah SIP, iaitu mengapa dokumen ini diletakkan di bawah OSA. Baik. Saya mohon penjelasan. Yang Berhormat, sebahagian daripada projek ataupun sebahagian daripada dokumen yang melibatkan MMKN, dokumen-dokumen yang melibatkan mesyuarat penuh di pihak majlis dan sebagainya, memang tertakluk di bawah OSA. Apa yang terjadi? Kalau mereka memohon di bawah FOI, jadi ia ditolak kerana memang sedia ada di bawah OSA, kerana itu sedia ada. Kita telah meneliti keseluruhan dokumen. 2 mesyuarat lepas, tak payah tunggu sidang Dewan, pihak kerajaan negeri telah mengarahkan untuk kita keluarkan dokumen-dokumen tersebut daripada OSA untuk orang tengok. Sebelum ni tak boleh. Jadi ada permohonan kerajaan negeri dalam 2 MMKN sebelum meeting ini untuk kita declassified di bawah OSA, kecuali dokumen kontrak kerana dia melibatkan dengan syarikat. Jadi bagi pihak kerajaan kami tak ada masalah. Tapi syarikat dia ada plan perniagaan dia yang kita tidak boleh dedahkan semua. Untuk itu kedua-dua pihak perlu memberikan pelepasan. Lain-lain saya yakin semua overboard melalui proses, dan saya nak sebutkan di sini, ini pun keluar sekejap tadi, saya pun dah sebut tadi bahawa kita akan declassified supaya semua orang tengok prosesnya, dan kita yakin semua proses dilakukan dengan baik dan teliti. Ini tentang SIP ke? Tentang SIP ya, Selangor parking kan? Yalah. Inilah jawapan Yang Amat Berhormat lebih kemas dan cantik daripada skincan semalam. Sebab itu dia menteri besar. Kalau menteri besar mestilah lebih kelas. Macam Ulu Kelang. Dia langsung kena kelas. Orang jawab dia buat kuliah kewangan daripada pagi sampai petang. Saya jemput Yang menyatakan Berhormat Menteri boleh Besar. didedahkan. Jawapan tidak selari dengan dasar Okey, baik. ikutlah dasar kerajaan. Yang Berhormat tukar exco skincan. Ahli-ahli Yang Berhormat sekalian. Okey, tak habis lagi. Ya. Letak Pelabuhan Kelang yang tunggu begitu lama lebih layak duduk. Yang penting pembangkang tetap pembangkang. Tak layak
Allah. Beri jawapan Menteri yang Besar salah ucapan. dalam Dewan. Ini. Masih lagi Ulu Menteri Besar. Kelang. Ulu Kelang. Sabar. Ya, masih lagi platform Ulu Menteri Besar. Kelang dah lebih 60 tahun dah umur, sabar sikit. Takut kena sakit jantung. Ya Mak, saya dah jelaskan dah ada jaminan yang nak pergi melompat lagi, kenapa? Dan saya tak melompat sebab Exco yang amat berhormat tidak memberi jawapan yang tidak Cukup. tepat. Cukup. Tengok macam Menteri Ulu Kelang Besar. Skincan. Mana lagi presiden ni? Senada Ada dengan urusan mana lagi presiden bersatu ni? Urusan kita kena Selera teruskan urusan sendiri. kita. Baik. Okey, saya Ya, habiskan panjang sikit. lagi. Saya habiskan sikit. Saya nak habiskan performance yang berhormat. Daripada data yang kita perolehi sebelum ia dilaksanakan integrated parking, majlis-majlis terbabit mengutip 1.18 juta. Tetapi selepas integrated parking dilaksanakan, MBSA sebagai contoh mencatatkan kutipan 1.185 juta. Walaupun ia hanya sekitar 40%. Maknanya jumlah kutipan telah bertambah, hasil kepada jabatan kekal sebagaimana yang diadakan. Apa yang lebih menarik? 10% dimiliki juga oleh pihak MBI yang sebelum ni tidak dimiliki oleh MBI. Ini belum full force kerana kita tak melibatkan pokok kuasa dan tambahan yang sepenuhnya. Tapi saya percaya dengan track record yang kita ada, dengan apa yang kita ada, dan tidak ada perlu kita sembunyikan. Esok sendiri saya hantar ke pejabat ahli parlimen Petaling Jaya data-data dan maklumat yang diperlukan. Supaya sebab apa? Sebab kita pastikan ada satu sistem yang tersusun, yang rapi, dan sistem inilah yang akan menjamin sebuah negeri yang pintar dan kehidupan rakyat yang selesa. Dengan itu yang berhormat, saya 6.5. Okey. Semalam yang amat berhormat, saya tidak dapat jawapan daripada Exco sebab dia tidak bersedia untuk bagi jawapan. Saya hanya dapat pada 9.21 malam kerana dia tak hafal tentang angka-angka unjuran hasil setiap PBT. Tetapi saya dapat pukul 9.21 malam, saya terkejut. Sebab itu Majlis Bandaraya Petaling Jaya menolak cadangan ini kerana unjuran bagi MBPJ bagi tahun 2026 yang amat berhormat hanya 9 juta ringgit. Sedangkan bagi MBSA 19 juta ringgit. Bagi MBSJ 11 juta ringgit. Bagaimana dua PBT ini yang jauh lebih kecil daripada semalam tak nak jawab, hari ini kacau Menteri Besar nak jawab. Bagaimana MBPJ punya unjuran hasil jauh lebih rendah daripada MBSA dan juga MBSJ. Malahan pada tahun 2028 MBPJ hanya mencatatkan 11 juta. Bagi MBSA 21 juta. Jadi nampak ada percanggahan yang amat berhormat dengan jawapan yang diberikan oleh Skincan semalam. Jadi saya pohonlah yang amat berhormat, pandulah Exco yang amat berhormat supaya berilah jawapan yang tepat, yang betul ini di dalam Dewan. Terima kasih yang amat berhormat di atas kepetahan dan kemahiran yang amat berhormat dalam memberikan jawapan. Datanya apa yang saya sebut yang berhormat, bahawa ia menepati kepada apa hasil malahan lebih. Saya sebutkan MPS sebelum ni dapat 300,000. Dengan sistem baru 350,000. Jadi kita dah buktikan kepada PJ bahawa capaian boleh dapat, tapi kena ambil masa sedikit sebelum sampai. Dan memanglah benda yang baru ni janganlah nak salahkan Skincan. Saya tak ada salah masalah, kita dah pandu dia, dah pimpin dia semua. Tapi yang berhormat pun jangan salah pandu yang kat sebelah sana. Salah pandu tadi macam mana melonjak habis semua inflasi jadi masalah. Jadi tak apa yang berhormat, saya mohon untuk mencadangkan semoga belanjawan tahun 2026 menjadikan kita sebagai sebuah negeri yang juara dan rakyat yang sejahtera. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, cadangan di hadapan Dewan ini ialah bahawa rang undang-undang ini hendaklah dibacakan kali yang kedua sekarang. Ahli-ahli yang berhormat yang bersetuju sila kata ya. Ahli-ahli yang berhormat yang tidak bersetuju sila kata tidak. Dipersetujui. Bacaan kali yang kedua, rang undang-undang ini bernama suatu enactment bagi menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan negeri untuk perkhidmatan bagi tahun 2026 dan bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu. Ya, pencadang. Baca. Apa tak? Bacakan saja.
Saya mohon mencadangkan supaya Dewan ini bersidang sebagai jawatankuasa perbekalan di bawah peraturan tetap 66/3 untuk menimbang rang undang-undang ini fasal demi fasal. Tuan Speaker, saya menyokong. Dewan bersidang sebagai jawatankuasa perbekalan. Perfect timing. Okey, jawab semua. Yang Berhormat sekalian, memandangkan waktu telah pun menunjukkan 6:30 petang, maka kita perlu tangguhkan sidang Dewan ini kepada pada pukul 10 pagi Isnin 24 hari bulan. Dewan bersidang semula. Ya. Baik, dengan ini saya isytiharkan bahawa sidang Dewan kita ditangguhkan sehingga ke pukul 10 pagi pada 24 November 2025 hari Isnin. Dewan ditangguhkan.